Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Mulai ini marilah sama-sama kita sambung hadis berkenaan dengan bab penuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Itu cucu Hasan bin Ali adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hasan bin Ali mengatakan, aku menghafaz an qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yughibuka ila ma la yughibuka, fa inna as-sidqa tama'ninah wal kadhiba ghibatun, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan katanya hadis hasan. Mana Abil Hasan, Sayyidina Hasan ni mengatakan, aku menghafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sabda Nabi, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Berdasarkan hadis ini, Nabi menggesa supaya kita tinggal perkara-perkara yang syubhah, perkara-perkara yang kesamaran, tak tahu halal dan haram. Benda tu yang kita nak ambil itu tak tahu halal sama ada halal ataupun haram, kita kena tinggal. Sebab tu ada syubhah, kesamaran dalam perkara agama. Ataupun sebagai contoh, ulama memberi contoh, antaranya dia baju dia terkena najis. Baju dia terkena najis, lepas tu dia tak tahu belah depan terkena najis ataupun belah belakang kena najis. Lalu dia pun, kalau dia basuh belah depan, dia masih ragu-ragu lagi. Orang belakang ni kena, dia masih ragu-ragu dalam hati, ada keraguan. Belakang ni kena ada terkena tak najis. Kalau dia basuh belah belakang, dia masih ragu-ragu lagi, ada keraguan lagi dalam diri dia. Orang depan basuh tak lagi, kenapa terkena najis tak orang depan. Maka jalan untuk menghilangkan keraguan yang ada dalam hati kita, ulama mengatakan kita kena basuh dua-dua, belah depan, belah belakang. Lainlah kita tahu baju belah depan kena najis, belah belakang tak kena najis. Ni tak tahu, dia tahu kena najis saja, kena baju dia kena najis saja, tapi tak tahu belah belakang, belah depan. Nak menghilangkan keraguan, kena basuh belaka, dua-dua, belah depan, belah belakang, basuh semua baju, untuk menghilangkan keraguan yang ada dalam hati kita. Begitu juga dalam bab sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i, kalau orang tu syok, kalau orang tu ragu-ragu dalam solat dia, adakah dia sembahyang 2 rakaat ataupun 3 rakaat, maka ulama mengatakan dalam mazhab Syafi'i dia kena ambil paling kurang. Maksudnya kalau dia syok 2, 3, dia kena ambil 2, kemudian dia kena tambah 3 dan 4, untuk menghilangkan keraguan yang ada dalam hati kita. Kemudian Nabi kata dalam hadis ini, fa innas sidqa tama'ninah, sesungguhnya kebenaran adalah ketenangan. Kalau orang tu selalu bercakap benar, dia akan merasakan ketenangan dalam hati dia. Mana kalau orang tu cakap bohong, sedangkan kedustaan adalah keraguan. Orang cakap benar, dia tidak akan rasa ragu-ragu dalam hati dia, rasa tenang semua dalam hati dia. Kalau orang tu cakap pelawak, mari keraguan dalam hati dia, adakah orang tu percaya perkataan aku ataupun orang tu tak percaya perkataan aku. Kalau orang tu tahu aku cakap pelawak, aku harap kena katuk dia orang, kena pukul dia orang, menyebabkan mari rasa ragu-ragu semua dalam hati. Sebab tu Nabi kata, innal kizba ribah, sesungguhnya kedustaan adalah keraguan. Mana akhir hadis, mana berdasarkan hadis ini Nabi suruh bercakap benar, jangan cakap pelawak. Jangan cakap pelawak, sebab pelawak ni menjadikan boleh menyebabkan mari ragu-ragu semua dalam hati kita. Mana bukan orang lain ragu, kita yang mula-mula sekali ragu dalam hati.
Yang mula-mula sekali ragu dalam hati kita, orang cari dok kata-kata aku ni. Adakah awak ataupun awak tak percaya kata-kata aku ni? Kalau kita cakap benar, tak rasa ragu-ragu dah. Sebab kita cakap benar dah. Tak apa? Macam mana kita nak ragu-ragu dalam hati? Nabi suruh cakap benar dengan orang. Kemudian Nabi sebut berdasar di antara pengajaran hadis ni, Nabi kabur anjuran apa yang menenangkan dan melapangkan anjuran untuk kembali melihat ke dalam hati ketika ditimpa keraguan. Apa yang menenangkan dan melapangkan hati, perasaan itulah yang menandakan kebaikan dan kehalalan sesuatu. Sebaliknya, apa yang menjadikan hati gundah dan tidak tenang, itulah dosa, perbuatan haram dan keburukan. Kemudian hadis yang seterusnya daripada bab bercakap benar, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sabiq wakila Abi Sa'id wakila Abil Walid Sahal bin Hunayf wa huwa badriyun radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Rawahu Muslim fi sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Daripada Abu Sabiq, dalam satu riwayat lain disebutkan Abu Sa'id, dan dalam riwayat lain pula disebutkan Abul Walid, iaitu Sahal bin Hunayf. Dan beliau pernah menyaksikan peperangan Badar. Mana Sahal bin Hunayf ini merupakan salah seorang ahli Badar. Ahli Badar ialah mereka yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Jumlah mana ahli Badar, jumlah keseluruhannya ialah 313 orang. Mana Allah Taala sebut, Allah Taala nyatakan, Allah Taala beri kelebihan kepada ahli Badar. Dalam Allah Taala nyata dalam hadis kursi, ya ahla badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buatlah apa yang kamu nak buat. Nescaya aku ampunkan dosa. Mana ahli Badar ni diberi kelebihan oleh Allah Taala, ia buat dosa banyak mana pun Allah Taala beri keampunan kepada orang tu. Mana disebut di dalam suatu kisah. Mana satu kisah yang berlaku kepada Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Hatib bin Abi Balta'ah ni ketika Nabi nak buka Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah dia kirim surat kepada orang kafir Quraisy, memaklumkan kepada orang kafir Quraisy bahawa Nabi nak pergi buka Mekah. Lalu malaikat Jibril, Allah Taala suruh malaikat Jibril khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang di atas surat, ke pemimpin Quraisy memaklumkan bahawa mu dan sahabatmu nak pergi buka Mekah. Nabi memang suruh merahsiakan. Nabi nak menyuruh para sahabatnya merahsiakan kepada orang kafir Quraisy bila nak masuk Mekah, tak boleh khabar kepada orang kafir Quraisy. Tapi Hatib bin Abi Balta'ah ni dia melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kirim surat kepada orang kafir Quraisy memaklumkan bahawa Nabi nak pergi buka Mekah. Tapi surat tu tak sampai lagi ke Mekah. Mana Hatib bin Abi Balta'ah kirim kepada perempuan, dan perempuan itulah yang bawa surat tu ke Mekah. Lalu malaikat Jibril khabar kepada Nabi. Lalu Nabi menyuruh Ali dan Zubair kejar perempuan ni, sehinggalah Ali dan Zubair sempat mengejar di tempat yang bernama Raudah Qa. Mana Raudah Qa? Kat Madinah tu tak tahulah Raudah Qa. Kerana pada masa tu sempat dia kejar wanita dan sempat menangkap wanita itu. Lalu dia khabar sama ada memberi surat tu Sayyidina Ali khabar, Sayyidina Ali khabar ainal kitab. Mula-mula Sayyidina Ali tanya kitab, di manakah surat?
Lalu orang puan ni kata, tidak ada bersama aku surat. Tak ada surat sama aku, mana ada surat diisi aku. Lalu Sayyidina Ali kata, demi Allah kami tidak dibohongi sama sekali. Mustahil Nabi mendustakan kami. Lalu Sayyidina Ali kata, sama ada mu keluarkan surat ataupun kami akan menanggalkan pakaian kami. Sampai sebegitu sekali Nabi Sayyidina Ali ugu. Mana mustahil Nabi bercakap pelawak kepada dia, sebab Nabi mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang puan tu tengok ugu sampai sebegitu rupa nak tanggal pakaian dia, lalu orang puan tu pun buat keluar surat dalam sanggu rambut dia. Keluar, lalu dia tak buka surat, dia terus Sayyidina Ali dan Zubair bawa surat ni beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi buka dalam surat itu, dan isi kandungan surat itu, tiba-tiba surat itu daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada pemimpin Quraisy memaklumkan bahawa Nabi nak buka Mekah sekian. Lalu Nabi panggil Hatib bin Abi Balta'ah. Ma haza ya Hatib, apa ini wahai Hatib? Lalu Hatib memberi alasan lah sebab apa dia buat gini. Ada tahu alasan dia tersebut dalam kitab lain, lalu tak ada lah kita nak alasan dia. Ini mana Hatib beri alasan gini, lepas Hatib beri alasan, lalu Sayyidina Umar kabur beritahu, minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakni ya Rasulullah, lok kepada aku, biarkan kepada aku wahai Rasulullah, biar aku pacung orang munafik ni. Ini orang munafik membocorkan rahsia kepada orang kafir. Lalu Nabi kata, jangan wahai Sayyidina Umar, sesungguhnya orang ni ahli Badar, dia menyertai peperangan Badar. Allah Ta'ala mengampunkan orang yang menyertai peperangan Badar. Allah Ta'ala kata kepada Allah Ta'ala, Nabi kabur kepada Sayyidina Umar, ya ahla badrin. Nabi baca hadis kursi, ya ahla badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buatlah apa yang kamu nak buat, nescaya aku ampunkan dosa. Maka Hatib bin Abi Balta'ah terlepas daripada hukuman disebabkan dia ahli Badar. Kalau tidak di kalangan ahli Badar, dia dihukum bunuh sebab membocorkan rahsia negara kepada orang kafir. Mana kita sambung hadis daripada Hunaid, Sahal bin Hunaid radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memohon kepada Allah Taala supaya mati syahid, dan permohonannya itu dengan cara yang sebenar-benar, jadi minta sungguh-sungguh, dengan benar, dengan bersungguh kepada Allah Ta'ala nak mati syahid sungguh, maka Allah Ta'ala akan menyampaikan orang itu ke tingkatan orang-orang yang mati syahid, sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita, mana orang tu kalau dia minta sungguh-sungguh dalam hati dia nak mati syahid sungguh-sungguh, bukan setakat minta di bibir mulut saja. Mana Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam hati orang tu. Adakah orang tu minta sungguh dengan Allah Ta'ala ataupun sekadar di bibir mulut saja. Kalau orang tu minta sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala nak mati syahid, Allah Ta'ala akan menyampaikan orang itu ke tingkatan orang-orang yang mati setara dengan pahala dengan orang-orang yang mati syahid, bersama dengan tingkatan orang mati syahid. Walaupun orang tu mati di atas apa, banyak para sahabat yang nak sangat mati syahid, tapi Allah Ta'ala tak izin dia mati syahid. Antaranya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid bin Al-Walid sangat ingin, teringin sangat nak mati syahid, tapi Allah Ta'ala tidak beri dia mati syahid. Allah Ta'ala beri dia mati di atas tikar hamparan penuh. Mana kalau diceritakan dalam hadis, Khalid bin Al-Walid belakang dia penuh parut-parut, luka-luka parut-parut. Dia menghadiri banyak perang tapi tak mati syahid. Itu kelebihan. Mana Allah Ta'ala beri kelebihan mati syahid ini kepada sesiapa yang dikehendaki. Walaupun perang banyak, Allah Ta'ala tak izin mati syahid, tak mati syahid sama sekali. Mana mati syahid di dalam peperangan, mana dia tidak dikafang, mana dikafang dengan baju dia,
baju dia baju yang belum orang dengan darah. Mana dia kapan dengan kain kapan biasa dak. Mana kalau dak cukup baru tambah. Kalau dak cukup baru tambah. Ni kelebihan orang mati syahid, tidak dimandikan, kemudian tidak disolatkan. Itu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang mati syahid. Dan orang yang mati syahid macam Sayyidina Umar bukan mati syahid, mana itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Taala kepada orang yang mati syahid di dalam peperangan. Orang yang mati syahid dalam peperangan tidak dimandikan orang itu, tidak dikapankan dengan kain yang belum orang dengan darah, tidak disolatkan, kemudian ditandang tempat peperangan. Berlainan dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mati syahid kau, tapi Sayyidina Umar tidak mati syahid di dalam peperangan. Mana Sayyidina Umar walaupun dia mati syahid, syahid ditikam oleh Abu Lulu'ah ketika sembahyang subuh, maka dia dikafan seperti biasa, dia solat seperti biasa, tapi dia mati syahid. Mana berbeza dengan orang yang mati syahid di dalam peperangan. Kemudian ulama kata mati syahid ni banyak. Mati syahid orang yang kena tikam, orang yang sakit perut mati syahid, perut. Orang yang sakit taun, ditimpa penyakit taun, kemudian mati disebabkan sakit taun, mati syahid. Ulama kata orang yang mati terbakar, rumah dia terbakar, kemudian dia dibakar sekali dalam tu, orang yang mati syahid. Kemudian orang yang tenggelam, orang yang lemah, mati syahid. Ulama kata tu di antara orang mati syahid. Dan yang paling lebih sekali orang yang mati syahid dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mati syahid kerana mempertahankan harta benda dia. Mana mempertahankan harta benda dia, mempertahankan diri dia. Orang nak rampas harta benda dia, kalau dia mempertahankan harta, lepas tu mati syahid. Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah pandanganmu wahai Rasulullah, in ja'ani rajulun, jika datang kepadaku seorang lelaki yang meminta hartaku secara kasar, secara paksa, lalu Nabi kata la tu'tihi malak, jangan kamu beri hartamu kepada orang tu. Kalau dia minta dengan cara kasar, jangan beri. Qala ara'aita in qatalani, apakah pandanganmu jika dia serang aku? Lalu qala qatilhu, Nabi kata serang orang tu. Serangmu, kena serang, mempertahankan dirimu, pertahankan hartamu. Nabi kata qala ara'aita in qataltuhu, apakah pandanganmu wahai Rasulullah jika aku bunuh dia? Lalu Nabi kata huwa finnar, orang tu dalam neraka. Sebab ni nak, sebabmu mempertahankan hartamu menyebabkan dia terpaksa membunuh dia, orang tu dalam neraka. Qala ara'aita in qatalani, apakah pandanganmu jika dia bunuh aku? Tadi aku bunuh dia, ni jika dia bunuh aku. Lalu Nabi kata fa anta syahid, maka kamu mati syahid. Mana mati syahid? Mempertahankan agama, mempertahankan harta benda dia, tapi tidak mati syahid dalam pada jalan Allah Taala, dalam mempertahankan agama Allah Taala. Itu yang paling lebih sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, martabat yang paling tinggi sekali ialah orang yang mati syahid pada jalan Allah Taala. Allah Taala sebut wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yughzakun. Jangan kamu menyangka orang-orang yang dibunuh pada jalan Allah Ta'ala itu mati, bahkan dia hidup di sisi Tuhan mereka, hal keadaan mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mati syahid hidup di alam barzakh, mana hidup cara dia lah, hidup cara dia bukan di alam dunia. Mana Allah Ta'ala kata yastabshiruna bi ni'matin, mereka bergembira dengan nikmat daripada Allah Ta'ala dan kurniaan daripada Allah Ta'ala, dan bahawa Allah Ta'ala tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang beriman. Pernah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang lelaki yang berperang kerana berani. Lelaki yang berperang kerana kesekuan, kerana semangat kaum. Lelaki yang berperang kerana ingin dilihat orang.
manakah yang demikian, manakah di antara mereka yang berperang pada jalan Allah Ta'ala. Lalu Nabi kata, man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulia wa huwa fi sabilillah. Siapa yang berperang supaya jadilah agama Allah menjadi tinggi, supaya jadilah kalimah Allah menjadi tinggi, maka orang itulah yang berperang pada jalan Allah Ta'ala. Yang berperang kerana berani, ia tergolong dalam golongan orang yang berperang kerana meninggikan, supaya jadilah agama Allah Ta'ala itu tinggi, supaya jadilah agama Allah Ta'ala itu menjadi yang tertinggi. Mana orang yang, itu bukan tidak termasuk dalam kategori orang yang berperang pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala panggil orang yang mati syahid. Orang mati syahid dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Lalu kemudian Allah Ta'ala tanya kepada orang yang mati syahid, apa yang membuat di atas dunia? Aku beri rezeki kepada kamu, aku beri nyawa kepada kamu, beri nikmat kepada kamu, apa yang membuat di atas dunia? Lalu orang mati syahid ini kata, aku berjuang pada jalanmu ya Allah, aku menentang musuh-musuhmu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kamu mempelawak, mu dusta, bukan mu berjuang pada jalan Allah Ta'ala, bukan mu berjuang ikhlas kerana aku, tetapi mu berjuang kerana berani, kerana nak tunjuk berani, kerana nak tunjuk gagah. Suruh orang kata mu ni gagah, mu ni hebat. Sebab itulah mu berjuang menentang musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mu nak gitu orang kata belakang ni. Atas dunia boleh belakang dah. Orang kata belakang mu ni hebat, mu ni power. Pada hari ini tak ada habuan mu syurga, habuan mu neraka. Allah Ta'ala suruh malaikat hamba heret orang ni masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang yang dalam hadis ni ada 3 golongan. Orang yang membaca Al-Quran, yang baca Al-Quran, kemudian Allah Ta'ala tanya apa yang membuat di atas dunia. Aku baca Al-Quran dan aku mengajarkan Al-Quran kepada orang ramai. Suruh orang lain pandai ikhlas kerana mengharapkan pahala-Mu ya Allah, kerana mencari keredaanmu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kamu pelawak, bukan mu baca Quran kerana aku, membaca Quran kerana nak suruh orang kata mu ni pandai baca Al-Quran. Mana sedap lagumu, mana sedap mu baca Al-Quran. Nama di jalan mana ulama mengatakan dalam bab baca Al-Quran ni, kalau kita tengok orang malas baca Quran, dibenarkan kita baca Al-Quran, nak suruh orang tu baca Al-Quran tak? Dibenarkan, tidak menjadi riak. Menunjuk kepada orang tu, nak suruh orang tu baca Al-Quran tak? Itu tidak termasuk dalam riak. Tidak termasuk dalam riak nak suruh orang puji. Yang dilarang ialah membaca Al-Quran nak suruh orang puji, nak suruh orang kata hebat, nak suruh orang kata dia ni sedap lagu dia. Itu termasuk dalam dosa menghapuskan pahala amal. Tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ni dia cakap pelawak di hadapan Allah Ta'ala, dia kabar baca Al-Quran kerana dia, tapi Allah Ta'ala kabar pelawak bukan kerana aku, tapi membaca Al-Quran kerana nak suruh orang kata mu ni power, sedap lagu bacaan Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala heret orang ni masuk dalam, Allah Ta'ala suruh malaikat heret orang ni masuk dalam neraka. Kemudian dia hadapkan orang yang menderma, orang yang suka menderma di atas dunia. Lalu Allah Ta'ala tanya apa yang membuat di atas dunia. Lalu orang ni kata, aku derma, aku membelanjakan hartaku, aku beri nafkah kepada anak bini aku memberi nafkah kepada waris keluargaku yang miskin, yang memerlukan. Kemudian kalau orang musafir dalam perjalanan yang jauh, musafir jauh, tiba-tiba tak ada bekalan, aku membelanjakan, aku beri bekalan kepada orang tu, kepada orang yang terputus bekalan tengah-tengah musafir. Lalu Allah Ta'ala, kerana apa? Kerana mencari keredaanmu ya Allah, aku buat gitu kerana mencari keredaanmu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kamu pelawak, mu dusta, bukan mu buat gitu kerana cari keredaan aku, tapi nak suruh orang kata mu ni dermawan,
orang banyak piti, orang banyak duit, orang puji. Mana pujian tu mu dapat dah atas dunia, atas diri mu dapat dah, atas pada hari akhirat mu dapat dah. Syurga daripada aku tak dapat dah. Allah Ta'ala kabur kepada para malaikat, heret orang ni sumbak dalam neraka jahanam. Ini pentingnya keikhlasan dalam melakukan sesuatu amalan. Mana keikhlasan menyebabkan kita mendapat keredaan Allah Ta'ala, mendapatkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita buat amalan tak ikhlas, nescaya pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala tak beri pahala amalan kita. Allah Ta'ala akan bagi minta dengan orang tu dah. Membuat amalan bukan kerana aku, mungkin minta dengan orang tu, orang ni. Itu bahana balik orang yang melakukan amalan tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Walaupun dia melakukan puasa 1000 hari, seumur mana 1000 ke banyak kali pun, tetapi puasa dia tak ikhlas, Allah Ta'ala tak terima juga. Tak terima sebab puasa dia bukan kerana Allah Ta'ala, kerana orang semata-mata. Tidak ikhlas, Allah Ta'ala tak terima. Pentingnya keikhlasan dalam melakukan sesuatu amalan. Kemudian di antara pengajaran hadis ini, ulama mengatakan kesungguhan dan kejujuran hati menjadi sebab tercapainya harapan. Bahawasanya orang yang berniat untuk melakukan kebaikan akan diberi pahala. Kalau dia berniat nak buat kebaikan, Allah Ta'ala akan beri pahala. Dia berniat nak buat kebajikan tapi tak buat lagi kebajikan. Ini disebut di dalam hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala beri dia satu pahala. Kemudian dia berniat nak buat kebajikan, kemudian melakukan kebajikan, Allah Ta'ala beri ke dia 10 kali ganda kebaikan, sehingga diganda-ganda sampai 700 kali kebajikan. Manakala orang tu dia berniat nak buat jahat, tetapi dalam tengah jalan aku berhenti nak buat jahat, aku takut ke Tuhan, takut Allah Ta'ala azab aku dalam kubur, dalam api neraka, takut nak buat. Maka Allah Ta'ala beri dia satu pahala sebab dia meninggalkan maksiat kerana takutkan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana orang yang berniat untuk melakukan kebaikan akan diberikan pahala meskipun dia tidak mampu mengerjakannya atau sempat mengerjakannya, namun belum sempurna, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian antara pengajaran hadis ini, sunat menghara akan mati syahid secara ikhlas. Sesungguhnya keinginan seseorang hamba akan tercapai jika dia benar-benar menghara akan mati syahid, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan beri kepada orang itu. Mana Allah Ta'ala beri, tak beri, Allah Ta'ala akan jadikan dia duduk pada martabat orang yang mati syahid, walaupun dia tak mati syahid. Pemuliaan Allah Ta'ala terhadap umat Nabi Muhammad SAW, iaitu walaupun mengerjakan amal soleh yang sedikit, Allah Ta'ala memberikan darjat yang tinggi di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wazan nabiyyu minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim, faqala liqaumihi la yatba'ni rajulun malakat bud'am ra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha, walamma yabni biha wala ahadun bana buyutan walam yarfa sukufaha wala ahadustara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantazihu wiladaha. Hadis ni panjang, kita baca terjemahan daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah nama gelaran je, mana Nabi menggelarkan Abu Hurairah sebab dia wahai mai kucing. Nama dia Abdurrahman bin Saqa. Abdurrahman bin Saqa Nabi gelarkan dengan Abu Hurairah sebab dia wahai mai kucing. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang nabi daripada beberapa orang nabi, selawat Allah dan salamnya ke atas mereka. Salah seorang nabi daripada beberapa orang nabi yang hendak
berperang. Ulama mengatakan Nabi ini yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun yang berjuang selepas Nabi Musa meninggal dunia. Selepas Nabi Musa wafat, Nabi Yusha menyambung perjuangan Nabi Musa alaihi salam. Mana ada seorang Nabi yang hendak berperang. Kemudian Nabi berkata kepada kaumnya, jangan ada dalam kalangan yang mengikuti peperanganku ini seorang lelaki yang memiliki kemaluan wanita, seorang lelaki yang baru berkahwin. Jangan ada yang menyertai aku, orang yang baru berkahwin, dan dia hendak masuk tidur dengan isterinya itu, tetapi belum lagi masuk tidur dengannya. Dia baru kahwin, dia adalah hati nak pergi masuk, minta maaf banyak cakap, dia baru nak masuk bertubuh dengan isteri, tiba-tiba mendapat panggilan ajak. Jangan ada dalam kalangan aku ni orang gini. Jangan ada orang ikut dengan aku. Takut dalam peperangan, takut teringat-ingat, bini aku dok tugi, dok tubuh lagi, dok jimbuk lagi. Jangan, ia lebih mana dok fokus dalam peperangan. Nabi suruh jangan ada, nak suruh orang tu kosong, semuanya ikut perjuangan, ikhlas kerana Allah Ta'ala, berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dan janganlah ada kalangan yang mengikutiku seseorang yang sedang membangunkan rumah dan belum lagi memasang atapnya, belum selesai pembinaan rumah. Nabi larang, Nabi Isa bin Nun larang orang yang sedang menyiapkan rumah, tak siap lagi rumah, tak pasang lagi atap. Nabi Isa larang orang ni menyertai peperangan. Takut dalam peperangan ingat ke rumah dia, bila siap, bila lagi nak siap, bila lagi nak habis perang ni, bila lagi nak habis perang ni aku nak pergi siap rumah lagi. Ingat gitu. Nabi Isa larang dulu. Dan janganlah ada kalangan yang mengikutiku seseorang yang membeli kambing atau unta yang sedang bunting dan dia sedang menantikan kelahiran anak-anak ternaknya itu. Nabi Isa larang orang yang beli kambing atau unta yang sedang bunting, sedang beranak, sedang mengandung, kemudian duk tunggu, duk sedang menantikan kelahiran anak dia. Bila lagi anak unta ni, anak daripada unta ni nak, bila lagi unta ni nak melahirkan anak dia. Orang ni jangan hadir dalam peperangan, takut teringat-ingat dalam peperangan kepada unta dia beranak lagi. Adakah beranak lagi ke tak beranak lagi? Isyak larang dulu. Kemudian faraza padana minal qaryah. Sebab itulah Nabi khabar dalam hadis, la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akbasha. Tidak ada solat di hadapan makanan. Makruh lah. Larangan ini melarangan yang makruh. Kalau ada makanan di hadapan, kena makan dulu. Makan dulu, takut teringat-ingat kepada makanan yang ada di hadapan kita. Tidak ada solat di hadapan makanan, dan tidak ada solat jika seseorang menahan buang air besar atau air kecil. Mana makruh juga. Tengah-tengah duduk tahan air kecil. Mana tahan air kecil, sembahyang dalam duduk tahan air kecil makruh. Ni buang air kecil dulu baru sembahyang. Mana makruh itu dulu. Bukan larangan yang haram, larangan yang makruh. Kita tengah sembahyang, mana sembahyang dalam keadaan tahan air kecil kita, tahan kecil kita boleh. Kemudian Nabi kata, maka Nabi itu pun berperang sehingga mendekati suatu desa pada waktu asar atau hampir dengan waktu itu. Lalu Nabi berkata kepada matahari, dia pergi kat kampung tu masuk waktu asar tu. Masuk dengan waktu asar, masuk dalam waktu asar. Lalu Nabi berkata kepada matahari, sesungguhnya engkau wahai matahari diperintahkan beredar mengikuti perintah Tuhan, dan aku pun turut diperintahkan dan aku pun turut diperintahkan berperang mengikuti perintah Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku,
tahanlah peredaran matahari itu di atas kami. Mana kemudian selepas Nabi Yusya bin Nun berdoa begitu supaya Allah Ta'ala tahankan matahari, maka kemudian matahari itu pun tertahan peredarannya sehingga Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut. Mana ayat hadis ini menunjukkan, menolak orang yang mengatakan alam ini terjadi dengan sendiri. Mana alam ini tak berubah, terjadi dengan sendiri, tidak ada Tuhan yang menciptakan, menolak puak-puak ni. Mana hadis ini menunjukkan bahawa yang mengurus alam ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menahan peredaran matahari ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu juga pada zaman Nabi SAW berlaku mukjizat. Berlaku mukjizat terbelahnya bulan. Apabila orang kafir minta dengan Nabi SAW supaya tunjukkan mukjizat, kalau mu ni rasul sungguh, jadikan bulan ni terbelah dua. Lalu Allah Ta'ala tunaikan permintaan, Allah Ta'ala tunaikan permintaan Nabi. Mana orang kafir minta dengan Nabi, Nabi minta dengan Allah Ta'ala tunaikan permintaan Nabi, bulan terbelah dua. Bulan terbelah dua, bulan mana mereka menyaksikan, orang kafir tengok sendiri, menyaksikan satu bahagian berada, separuh berada di atas bukit Safa dan separuh berada di atas bukit Marwah. Bila orang kafir menyaksikan peristiwa tersebut, tidak percaya juga. Dia kata sahih. Sebelum dia minta dengan Nabi, kalau Nabi boleh belah bulan, dia nak percaya, nak beriman kepada Nabi SAW. Tapi selepas Nabi tunjuk mukjizat, kata sihir juga. Dia kata lain, haza Muhammadun saharana. Ini Muhammad sihir kami. Bulan tak terbelah pun Muhammad sihir kami. Sihir merosokkan pandangan kami dan mata-mata kami. Mari itulah orang kafir. Dan Allah Ta'ala tetapkan dia kafir, tetap. Memang kafir sampai bila-bila. Allah Ta'ala tetap dah. Dia tetapkan. Mana dah ditetapkan padanya ketetapan bahawa orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala khabar di dalam Al-Quran, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan ke atas mereka ketetapan Tuhanmu, tidaklah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun datang kepada mereka segala tanda kebesaran Allah Ta'ala. Datanglah kebesaran Allah Ta'ala banyak mana pun, terbelahnya bulan, apa-apa pun Nabi tunjuk mukjizat, orang kafir tidak akan beriman kepada Nabi SAW. Malaikat orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bila mendengar mula-mula menentang Nabi SAW, bila dengar saja ayat Al-Quran, Allah Ta'ala beri hidayah, masuk hidayah dalam hati Sayyidina Umar, terus beriman kepada Nabi SAW. Tu orang beri hidayah. Kalau Allah Ta'ala tak beri hidayah, sampai mati dia menentang Nabi SAW. Begitu juga bapa saudara Nabi, iaitu Abu Lahab. Abu Lahab sampai mati menentang Nabi. Sebab Allah Ta'ala tetap dah. Sebab Allah Ta'ala khabar dah, tabbat yada Abi Lahab, binasalah dua tangan Abi Lahab. Bila Allah Ta'ala khabar dah gitu, sampai matilah Allah Ta'ala takkan Abu Lahab duduk dalam kafir, kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan Allah Ta'ala beri hidayah, mana kalau Allah Ta'ala beri hidayah, dia akan beriman. Walaupun sikit lagi nak mati, 10 minit lagi nak mati, Allah Ta'ala beri hidayah, dia akan masuk Islam. Walaupun 10 tahun, 20 tahun menentang Islam, 10 minit nak meninggal dunia, Allah Ta'ala beri hidayah, maka dia akan kembali kepada kebenaran, dia masuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang kafir. Allah diberi mukjizat macam mana pun, kata Nabi ahli sihir juga. Kemudian kita sambung hadis. Setelah Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut, lalu Nabi SAW mengumpulkan banyak harta rampasan perang. Di zaman dulu, di zaman syariat zaman dulu, tidak tidak halal makan harta rampasan perang, tak halal.
haram orang zaman dulu makan harta rampasan perang. Bila selepas berlakunya peperangan, Nabi kumpul segala harta rampasan perang setempat. Kemudian datanglah datanglah api untuk memakam, iaitu menghanguskan harta rampasan Nabi. Bila kumpul, mari api dari atas langit nak memakan harta rampasan perang tersebut. Tetapi dia tidak jadi memakannya. Sebab apa? Sebab dah jadi memakan. Sebab ada yang khianat di kalangan pengikut Nabi Yusha bin Nun. Ada orang yang ambil harta rampasan perang. Lalu Nabi berkata, Nabi Yusha berkata, sesungguhnya dalam kalangan kamu ada yang menyembunyikan harta rampasan. Memang terang-terang, nampak api tak takut. Kalau tak ada penyelewengan, kalau tak ada sembunyi harta rampasan perang, api makan lalu. Ni api tak makan, mesti ada orang yang ambil harta rampasan perang. Lalu oleh sebab itu hendaklah berbai'ah kepadaku dengan cara berjabat tangan. Nabi Yusuf suruh berbai'ah dengan cara berjabat tangan daripada setiap kabilah seorang lelaki. Setiap kabilah kena jabat tangan dengan aku. Mana satu orang lelaki, satu orang daripada kabilah ni kena jabat tangan dengan aku. Satu kabilah daripada orang ni kena jabat tangan dengan aku. Lalu ada bila jabat tangan dengan Nabi Yusuf bin Nun, lalu ada seorang lelaki yang melekat tangannya berjabat tangan dengan tangan Nabi tersebut. Bila salam, ada satu orang daripada satu kabilah tu melekat tangan dengan tangan Nabi Yusuf bin Nun. Allah Ta'ala bagi kuasa, Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan dia. Mana tanda-tanda orang, tanda-tanda menipu, tanda-tanda orang tu ambil harta rampasan perang, tanda dia lekat tangan dia dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu lalu berkata, Nabi Isa itu lalu berkata, nah, dalam kalangan kamu, dalam kalangan kabilahmu ada yang menyembunyikan harta rampasan perang. Oleh sebab itu hendaklah berbai'ah kepadaku. Bila dalam kabilah tu ada orang yang khianat, bila satu kabilah jabat tangan, lekat tangan dengan Nabi. Lalu Nabi Isa bin Nun kata, ada di kalanganmu ni ada orang khianat. Ada di kalangan kamu ni ada orang yang ambil harta rampasan perang. Bila ada, Nabi kata, hendaklah berbai'ah kepadaku seluruh orang daripada kabilahmu. Seluruh kabilahmu kena berjabat tangan dengan aku. Tak tahu siapa kau yang ambil harta rampasan perang ni. Bila selanjutnya ada dua orang, bila seluruh kabilah ni berjabat tangan dengan Nabi Yusuf bin Nun, Nabi kata, selanjutnya ada 2 atau 3 orang yang tangannya melekat dengan tangan Nabi tersebut. 3 orang yang ambil, yang khianat, ambil harta rampasan perang. Lalu Nabi itu berkata, Nabi Yusuf itu lalu berkata lagi, dalam kalangan kamu ada yang menyembunyikan harta rampasan perang ni. Dalam kalangan kamu 3 orang ni ada yang menyembunyikan harta rampasan perang ni. Sebab dia lekat tangan 3 orang ni dengan Nabi Yusuf bin Nun. Mereka lalu mendatangkan sebuah kepala seperti kepala lembu yang diperbuat daripada emas, dan inilah benda yang disembunyikan. Mana sebuah kepala seperti kepala lembu yang diperbuat daripada emas besar. Mana yang disembunyikan oleh 3 orang ni, dibawa ke hadapan Nabi Yusuf bin Nun. Bila diberi kepada Nabi Yusuf bin Nun, lalu Nabi itu pun meletakkan benda tersebut. Bila dapat, Nabi Yusuf bin Nun letak benda tersebut bersama harta rampasan yang lain. Kemudian datanglah api dan terus memakannya semua harta rampasan. Baru api makan. Bila semua harta rampasan dikumpulkan. Dan Nabi kata, sesungguhnya sememangnya tidak halal harta-harta rampasan perang. Harta-harta rampasan itu untuk sesiapa pun daripada kalangan umat sebelum kita, tidak halal.
Ini sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kabur dalam hadis, Nabi kabur utitu khamsan la yu'tahunna ahadun minal anbiya. Diberi aku 5 perkara yang tidak diberi kepada umatku, yang tidak diberi kepada selain daripada nabi-nabi sebelum aku. Iaitu antaranya ialah wa uhillat liyal ghanaima, dihalalkan bagiku harta rampasan perang, dan tidak halal bagi seseorang pun sebelum aku. Sebelum aku dah halal sikit. Sama aku, syariat aku, Allah Ta'ala benar kepada aku dan umat aku makan harta rampasan perang. Dan Nabi kabur kemudian Allah Ta'ala menghalalkannya untuk kita harta-harta rampasan tersebut dikala Allah Ta'ala mengetahui betapa daif dan lemahnya kita semua. Oleh sebab itu Allah Ta'ala pun menghalalkan harta rampasan perang untuk kita. Ni ada ni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Mana di antara pengajaran hadis ni, ulama mengatakan antara pengajaran hadis ni mengatakan bahawa nabi-nabi tak tahu perkara gaib. Nabi Yusuf tak tahu perkara gaib. Nabi Yusuf tak tahu siapa yang menyembunyikan harta rampasan perang sehingga diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi-nabi tak tahu perkara gaib, malaikat apa yang dimaklumkan, apa yang diberitahu oleh Allah Taala kepadanya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu juga perkara, bukti-bukti dia banyak. Allah Taala sebut, Nabi sebut di dalam hadis, dalam riwayat. Mana antaranya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ni pada ketika dia bersama dengan Nabi ni, dia sedang berjunub. Dalam keadaan berhadas besar. Lalu dia menyembunyikan diri untuk mandi. Lalu dia menyembunyikan daripada Nabi untuk mandi. Lalu faqala lahu indama, lalu pun lepas dia mandi junub, dia pergi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya, aina kunta ya Abu Hurairah, di mana kamu pergi wahai Abu Hurairah? Maka jelaslah berdasarkan hadis ni, Nabi tak tahu perkara gaib. Mana sahabat Nabi dalam keadaan berjunub, Nabi tak tahu malaikat apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala khabar di dalam Al-Quran, man amba qalat, berkata, orang tanya, siapakah yang memberitahumu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu dia menjawab, yang memberitahu ke aku ialah Allah Ta'ala yang maha mengetahui lagi maha. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ya, mana Allah Ta'ala yang maha mengetahui beritahu kepada aku. Nabi tak tahu perkara gaib. Begitu juga Nabi Isa yang kita baca dalam hadis ni, tak tahu perkara gaib. Malaikat diberitahu oleh Allah Ta'ala bahawa ada orang yang khianat, ada orang yang menyembunyikan harta rampasan perang. Kemudian ulama mengatakan lagi, nafsu syahwat dan cinta harta dunia membuat jiwa berkeluh kesah dan cenderung untuk tinggal di rumah. Oleh sebab itu Nabi Yusuf melarang kaumnya yang berada dalam keadaan sedemikian. Nabi Yusuf melarang orang yang teringat ke bini dia, yang teringat ke rumah dia, yang teringat ke haiwan dia, melarang untuk menyertai peperangan. Takut dalam peperangan ada fokus pada peperangan. Mana kerana jiwa orang tersebut akan bergantung kepada kedua-duanya, sehingga niat mereka menjadi lemah dan semangat mereka untuk berjihad dan mengharap mati syahid menjadi kendor. Kemudian ulama mengatakan Allah Ta'ala menutup umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyayangi mereka. Hal ini berbeza dengan umat-umat terdahulu. Jika ada di antara mereka yang berkhianat atau bermaksiat, Allah Ta'ala langsung membuka air tersebut, sebagaimana kisah di dalam kisah Nabi Yusuf bin Nun, antara kaumnya khianat. Allah Ta'ala buka lalu air, ada yang khianat di kalangan kaum dia. Kemudian ulama mengatakan
Satu kelompok boleh dihukum kerana tindakan seorang yang bodoh dalam kalangan mereka. Oleh sebab itu kita dituntut untuk berdoa supaya Allah Ta'ala tidak menghukum kita akibat kesalahan orang-orang jahil dalam kalangan kita. Di antara pengajaran hari ini, oleh kerana isyak dah, kita berhenti dululah. Kita sambung semula. Ada berkaitan dengan benar pada masa yang akan datang. Minta maaf banyak-banyak kalau ada silap dan salah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.